Mohon hadirin untuk berdiri dan bersedia. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, pada hari yang penuh keberkatan ini, kami warga SMK Iskandar Shah berdatangan dengan penuh rasa hamba dan syukuran di atas limpah kurniaan-Mu yang tidak terkira. Kami bersyukur kehadap-Mu kerana dengan izin dan rahmat-Mu. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dengan ini mengucapkan terima kasih kepada saudara Hafizuddin bin Muhammad Azzuddin di atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Atas nama Yang Maha Pencipta, atas nama dan Hari Malaysia 2026. Hadirin sekalian, di hari yang penuh barakah ini, marilah kita merafakkan rasa syukur atas peluang dan peluang untuk kita sama-sama berhimpun bagi menjayakan Majlis Pelajaran Bulan Kebangsaan SMK Iskandar Shah bagi tahun 2024. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Daripada pejabat peranan daerah Perak Tengah, dan ini merupakan kolaborasi yang amat baik. Kalau dengan agensi untuk sukan, kita ada dengan Jabatan Belia dan Sukan bagi pelajaran Minggu Sukan Negara kan. Dan hari ini kita bersama dengan Kementerian Peranan dengan inisiatif Jabatan Peranan bersama kita. Sekali lagi bagi kita tepukan. Okey, terima kasih tuan. Dan kita dan juga ditempatkan menjadikan sebagai salah satu daripada ruang untuk exhibition bagi pameran. Jadi kita dah 3 tahun, dari 2023, 2024 dan 2025, dan menggunakan divisi itu sebagai pameran. UiTM Sri Iskandar menjadi host pada semua artis pengkarya seni UiTM seluruh negara. Jadi kita buat juga exhibition di situ selama sebulan. Jadi ada banyak perkara yang boleh kita hayati bersama dalam untuk memerdekakan negara dah Belanda. Dan kita jadi masuk kami yang ada ni, kita telah mengikuti, dan tugas kita sekarang ni adalah mengisi kemerdekaan itu. Oleh itu selalu setiap kali himpunan saya menyeru supaya kamu sentiasa bersemangat untuk memastikan a better future of Malaysia. Jadi untuk generasi yang di depan inilah generasi pewaris bangsa. Dan tuan,
kita di SMK Iskandar Shah ni cukup berbangga kerana bangsa keturunan beli cukup ramai, cukup banyak di Malaysia, dan segalanya kemajmukan yang ada di Malaysia ada di serta memastikan nikmat kemakmuran dirasai secara adil dan saksama serta jadi minggu ini kami pengetua-pengetua sepupu Malaysia, besar-besar gerak-gerak tengah kerana selama 6 orang saja tak ramai dengan seorang jeneral yang jadi 7 hari. Bagi temukan yang buruk untuk mereka. Terima kasih. Dan pada anak-anak sekalian, marilah kita sama-sama sekali lagi menghayati kemerdekaan ini supaya kamu menjadi pelajar-pelajar yang cemerlang dunia, insya-Allah akhirat kita. Jadi itu saja dari saya. Sekali lagi terima kasih kepada semua pihak yang terlibat. Seperti biasa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Ketua atas ucapan sebentar tadi. Keris disaro bertahta berlian, senjata keramat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Terima kasih kepada Puan Pengacara Majlis yang berusaha, Encik Sabaruddin Osman, Tuan Pengetua SMK Iskandar Shah. Tapi kalau saya nak ubah untuk hari ini, slot saya je boleh. Saya sebut Iskandar Shah, adik-adik sebut Merdeka, boleh? Kita cuba Iskandar Shah. Tuan Pengetua ni sekolah pertama ni, sebut sekali kuat dah. Sekolah sebelum ni kita sebut 2-3 kali baru kuat. Jadi semangat itu tiba-tiba dia naik dulu guys. Sekali lagi Iskandar Shah. Jadi Tuan Ketua saya nak tanya ni sampai pukul berapa ni? 10. Tak apa, saya akan tanya soalan. Kalau saya cakap ceramah seseorang ni dia macam tak berapa nak, tak sampai, dekat sikit. Ada ni, kita dalam mood apa sekarang ni? Kita dalam mood apa? Silent mood kan? Bila ada ceramah kita digunakan silent handphone. Tak, kita dalam mood kemerdekaan. Kita dalam kemerdekaan. Jadi saya nak mulakan dengan soalan. Tahun ni kemerdekaan. Hati-hati mah. Hati-hati. Fatih. Oh, baru pertama dah jumpa orang yang hebat. Fatih ni nama individu yang hebat ya adik-adik. Betul tak? Saya pun Fatih, benar tak? Tokoh. Sultan Muhammad Al-Fatih. Semua. Ada sesama Bashirah. Bashirah. Berapa usia Malaysia? Kita betul. Kamu? 63. Betul tak? Siapa cakap salah angkat tangan? Bashirah. 62. Tunggu saya dengar dulu. Siapa? Saya tanya kita merdeka 69 tahun. Berapa usia Malaysia? Adik Bashirah kata 63 tahun. Siapa sokong angkat tangan? Kerana 69 tahun itu adalah musim kemerdekaan tanah air kita. Tapi Malaysia itu terbentuk adalah pada tahun 1960. Jadi kita ada soalan yang lebih serius. Saya pun nak jawab. Saya ingat
kita semua, adik-adik termasuk saya, kita anak Malaysia. Kita lahir ketika Malaysia telah dibentuk. Jadi soalan saya seterusnya, kalau kita lahir dalam keadaan Malaysia telah terbentuk, kenapa kita sambut hari kemerdekaan? Kenapa kita tak sambut hari Malaysia saja, tapi kita tetap sambut hari kemerdekaan? Mengapa? Cuba siapa jawab? Kenapa kita sambut hari kemerdekaan? Hari kemerdekaan, kemerdekaan 8 tahun. Siapa jawab? Adik. Okey, inilah kita sambut. Adik, kenapa kita sambut hari kemerdekaan setiap tahun? Sedangkan kita nak Malaysia ni, merdeka tu jauh dari kita. Kenapa kita tetap sambut hari kemerdekaan? Okey, adik kita kata kita tetap sambut hari kemerdekaan setiap tahun kerana nak tapi adik, macam kata Rodin Ahmad, pusaka nenas. Saya nak betul je, dapat betul. Pusaka nenas atas permata, umurnya dunia tajam berbunyi. Siapa boleh sambung? Ada tak boleh? Siapa boleh sambung? Adik ni tak jawab tau, 1-2 tahun tak terjadi. Soalan ni saya tutup ke? 100? Komunis berjaya Melaka 130 tahun. Kemudian datang Belanda 1641, 145 tahun. Apa peranan? Terima kasih adik kecil. Adik kecil jawab soalan saya. Apa peranan adik-adik? Apa soalan adik-adik? Saya itu lah. Mak Bilang dia bukan kita mempertahankan tanah air dia tak. Kita usaha mana? Dia dah mengikut pelbagai ilmu agama, ilmu silat contohnya. Jadi tak situ saya cakap lah peranan adik-adik usaha mana. Peranan adik-adik belajar sungguh-sungguh, tuntut ilmu sebanyak mungkin, ilmu sejarah, matematik, sains, ilmu silat. Sekarang jadi sekarang okey, saya nak ada soalan lagi kan? Jadi perjuangan pahlawan kita selama 40 tahun itu dia berubah kan? Saya nak soalan kan? Logik ke? Sebelum sepatutnya saya nak tanya soalan lain, tapi saya fikir lah, logik ke kita baca sejarah kita boleh mati? Kemudian berkala makanan dari supaya tahan. Kemudian dunia bergerak dari 400 kepada ini 5. Tahun saya juga tak. Masa sama kuliah je, saya kan sama 12. Lancar sikit lah. Okey, perjuangan kemerdekaan negara kita ni daripada tumpah darah di kesamaan pahlawan dulu. Kemudian kita beralih kepada perjuangan. Okey? Perjuangan boleh kenapa? Silakan kita bikin lagi pula bersatu.
Saya suka dah. Dengan kita bersatu di sekolah utara. Negeri-negeri tadi di bawah satu persekutuan. Kita rakyat Perak adalah rakyat Sultan Perak. Orang Kedah adalah rakyat Sultan Perak. Tapi kita berkumpul di bawah persekutuan yang kita sebagai Persekutuan Tanah Melayu. Ini berbeda hanya di tangan orang Melayu sahaja. Jawapan tidak. Kerana kita pilihan untuk merdekakan tanah air ini, tentu agama bertolak ke London. Yang pertama itu agama, yang kedua wakil-wakil Raja Melayu, dan ada dua wakil bukan Melayu. Saya ada saran, saya dapat jawab, saya berikan. Untuk membincangkan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Sini ada, tidak ada kan? Okey, siapa Raja Malaysia? Ada sini. Ada juga ada soalan. Mana Raja Malaysia katakan? Adik, siapa? Siapa individu tokoh Cina yang bersama-sama berkuat kehormatan untuk berunding memerdekakan Nusantara Melayu? Melayu itu sendiri, ketika mereka kemerdekaan Persekutuan Melayu itu memang sudah termaktub bahawa Melayu total akan ada keistimewaan tersendiri dan kaum Cina India hak mereka akan dihormati. Ini asas kenegaraan kita berputar. Negara kita merdeka dengan Melayu, Cina, India. Melayu ini termasuk di utara. Pusing belakang. Pusing belakang. Pusing. Jangan malu, pusing dia. Yang depan, yang belakang teruskan pandang ke hadapan. Saya nampak tadi selama hello. Hai. Okey, terima kasih. Saya nak dengar tepukan yang paling gemuruh daripada tingkatan 1. Tingkatan 1. Tingkatan 2, tepukan yang paling gemuruh tingkatan 2. Kita nak tengok tepukan siapa yang paling gemuruh di SMK Iskandar Shah. Tingkatan 3. Wow. Sikit lagi nak kumpul Dewan Datuk Zahid. Sekarang kita nak dengar daripada tingkatan 4. Wow, supaya perlu dengan kesopanan dan kesusilaan. Dan kita tingkatan 5. Tingkatan 5 ada? Are you ready? Tingkatan 5 tepukan yang paling gemuruh. Okey, biasa perempuan, pelajar perempuan biasanya terkenal dengan sifat penuh malu ya. Dan last, kita tengok awaknya. Saya pernah juga berada di tingkatan 6. Kalau dulu baju sama je sekolah kan. Sekarang ni awak, saya tengok pun tak tahu dah mana cikgu, dah mana student. Saya nak dengar daripada tingkatan 6 tepukan yang paling gemuruh. Okey, terima kasih. Okey, adik-adik. Ni dengar soalan saya. Ingat ya, orang hebat adik-adik tak payah nak pergi sampai pergi ke angkasawan baru hebat. Dengan bertepuk tangan pun kita tahu hebat. Kita tak orang hebat. Siapa hebat di SMK saya kata angkat tangan. Siapa hebat angkat tangan. Siapa hebat angkat tangan. Malu cikgu-cikgu tengok ni. Malu cikgu-cikgu tengok. Siapa rasa diri hebat angkat tangan. Orang biasa angkat tangan, tak ada biasa-biasa angkat tangan. Ini orang sedap, orang ketiga ambil tak apa. Okey, jangan. Adik-adik, dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Hello. Okey. Saya sebenarnya terpaksa suruh game untuk sampaikan soalan ini pula. Okey, adik-adik, macam saya cakap tadi,
Bunga apakah? Bunga itu bahasa Indonesia. Bunga mungkin bisa tak? Dengan dia ada yang bercakap bunga, raya, betul bisa tak? Betul, bunga raya. Kita bagi konvoy, tingkatan 5. Tingkatan 5, cincin dia. Okey, tingkatan 5, saya bagi soalan senang jawab. 6 lagi. Negara manakah yang mempunyai gelaran Darul Khusus? Darul Khusus. Negeri mana? Negeri mana yang ada Darul Khusus? Ada atas minggu ya? Negeri Darul Khusus. Tingkatan 5. Mau tingkatan 5? Okey, okey. Bagi saya, aku dia yang Darul Khusus tu. Bagi saya dia akan menulis. Negeri apa? Negeri apa? Okey, negeri 9. Betul. Jangan share. Orang tak suka. Dan tingkatan 6. Apa kita bagi siapa yang terkenal dengan penemuan di Gunung Buntong? Okey, ada soalan aja. Jawapan apa? Abang berani? Oh, orang merah bukan berani, tapi jawapannya adalah Perak. Terima kasih betul. Memang saya dah dapat sedikit ni. Perjalanan kepada Tuhan. Yang kedua, istirahat keluarga baru. Assalamualaikum. Oleh mana pertama kita perjalanan kepada Tuhan? Boleh lagi? Boleh lagi? Okey, sampai saya. 3 minit, okey. Bagi saya 3 minit. Tingkatan 2. Awak ni tak tahu nak risau. Kita ditanya yang banyak. Tingkatan 3, siapakah Presiden British pertama di Perak? Yang mati kena tumpah. Okey. Wow. Pakai baju kemeja putih boleh kata. Baca awak ya? Baca awak ya? Presiden JWW Bush. Betul ke mana? Betul. Betul. Okey, terima kasih Tania. Kalau video ni dah bisa apa? Orang kita biji. Biji boleh mana? Timur macam selangka. Biji. Oh, dia kata biji. Orang hebat, dia takkan tunggu untuk bijak keluar. Dia adik-adik peluang tak datang pun boleh. Kata jadi saya tadi. Iskandar Shah tak cukup menggegarkan jiwa guru kata. Menggegar, oh awak kena power. Aku menjiwakan negara, aku nak menggegarkan jiwa, aku nak bersuara. Saya nak dengar sekali lagi. Iskandar Shah. Aku nak temukan yang paling untuk diri masing-masing. Ada di kelas, dari kelas bagi membun dari kelas. Hingga kongsi tadi dulu bersama-sama. Encik Muhammad ketika mana kesempatan untuk menggunakan ini perasaan bagi bulan pelajar bulan kemerdekaan dan kemerdekaan SMP Iskandar Shah 2026.
Satu, dua. Berapa kali ni? 7 kali? 3 kali? Okey, satu, dua. Merdeka! 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 Dalam masa yang sama kau boleh ambil gambar ni, snack je ha, nampak? Snack je. Ha, snack je. Ha, tapi video jalan. Ha ni, video jalan kan. Ha, ni tu ambil gambar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Terima kasih kepada Puan Pengacara Majlis yang berusaha, Encik Sabarudin Osman, Tuan Pengetua STFK Iskandar Shah, yang berusaha Tuan Haji Yusof Zaki bin Sulaiman, penolong kanan pentadbiran, yang berusaha barisan penolong-penolong kanan, guru-guru, seterusnya yang dikasihi adik-adik pelajar SMK Iskandar Shah. Tagline dia apa tu? Tagline Swiss. Tapi kalau saya nak ubah untuk hari ini, slot saya je boleh? Saya sebut Iskandar Shah, adik-adik sebut Merdeka, boleh? Kita cuba Iskandar Shah Merdeka. Tuan Pengetua, ni sekolah pertama ni sebut sekali kuat lah. Sekolah sebenarnya kita sebut 2-3 kali baru kuat. Jadi semangat itu mungkin berdiri naik dua orang. Sekali lagi, Iskandar Shah Merdeka. Jadi Tuan Pengetua, saya nak tanya ni sampai pukul berapa ni? Sampai pukul berapa sebab saya cakap? Bagi kebebasan. Bahaya ni, penerangan ni kita tak boleh dapat mikrofon ni tu. Bahaya. Adik-adik, insyaAllah kami tak ambil masa lama. Saya ingat saya dengan kawan saya itu akan bercakap sikit. Pukul 12.30 habis. Tak lama lah. Oh, seronok 12.30 sebab yang masuk kelas. Jadi saya minta izin cikgu untuk saya turun bawah kan. Tak apa, saya akan tanya soalan. Kalau saya cakap ceramah seseorang ni dia macam tak berapa nak, tak sampai. Dekat sikit. Adik-adik, kita dalam mood apa sekarang ni? Kita dalam mood apa? Silent mood kan? Bila ada ceramah kena digunakan silent handphone tak? Kita dalam mood kemerdekaan. Jadi saya nak mulakan dengan soalan. Tahun ni kemerdekaan Malaysia yang ke berapa? Siapa nak jawab? Ada adik tanya, tapi soalannya seragam 69. Saya nak tanya satu soalan. Siapa berani bangun? Bangun dulu baru soalan datang. Tunjuk berani dulu. Cepat. Kita satu mana? Kita satu. Fatih. Baru pertama dah jumpa orang yang hebat. Fatih ni nama individu ni hebat ya tadi. Betul tak? Satu Fatih betul tak? Tokoh Sultan Muhammad Al-Fatih. Bukan orang yang biasa jadi Fatih orang hebat. Soalan apa kena hebat? Tahun ni kita merdeka yang ke-69 tahun. Soalan saya, berapa umur Malaysia? Okey, terima kasih adik. Allah. Bukankah tak tepat? Itu sudut pandang dia. Kita merdeka 69 tahun, berapa usia Malaysia? Saya nak jawab. Patutnya kita bangun dulu, baru soalan keluar kan? Tak bagi mic. Tak angkat tangan ni maksudnya tak tahu berapa ni. Okey, kufai. Adik boleh sedikit.
sebut nama. Bashira. Bashira. Berapa usia Malaysia? Guna mikrofon. 60? 63. Betul ke? Siapa cakap salah angkat tangan? Ada Bashira ada? Tunggu saya tanya dulu. Okey, saya tanya, kita merdeka 69 tahun. Berapa usia Malaysia? Adik Pasirah kata 63 tahun. Siapa sokong angkat tangan? Siapa rasa salah angkat tangan? Yang tak angkat tangan ni di mana? Tak tahu. Jujur betul. Jujur. Jadi, tahniah. Tahniah betul. Usia Malaysia adalah 63 tahun. Kenapa? Kenapa? Waktu saya tanya soalan banyak sikit, kenapa 63 tahun? Kerana 69 tahun itu adalah usia kemerdekaan tanah air kita. Tapi Malaysia itu terbentuk adalah pada tahun 1960. Jadi lepas ni ada soalan yang lebih serius. Siapa nak jawab? Saya ingat saya tanya abang-abang, kakak-kakak, senior, kita datang. Cepat, siapa suka rela jawab soalan? Kita nak tengok sudut pandang abang-abang, kakak-kakak, tingkatan ni. Sudut pandang luar macam mana sila bagi pengajaran dan didikan kepada adik-adik kita 1 sampai 5. Siapa nak jawab soalan? Duduk semua.